Welcome back to Aesthetic Club TV. Hari ni kita orang berada di Gym Paradise dekat Semenyih. It's been a while, but I can introduce myself first. My name is Shazana. Bulan lepas, bulan puasa, kita orang stop sekejap, produce any videos. And then sebulan tu pun I ambil masa untuk rest sebab nak workout dia macam sikit. So dah raya ni kita dah makan ketupat, lembar rendang semua, so kena push balik. Let's go. Actually, waktu bulan puasa hari tu, plus I awal bulan raya tu tak berapa sihat kan. So, I lost around 7 kg lah juga. Right now, kena top up balik lah all of the food intake. And then, workout pun nak kena tukar balik the program. Tak apa, kita jangan give up. Still have time. Apa pun usaha itu penting ya. I look at people and I wonder all day. So hari ni kita akan workout chest dengan kita buat tricep sikit lah. Tapi apa-apa pun before that, minum dulu our energy drink here. Tak pernah rasa lagi yang USN punya flavor yang ni lah. So this one, Energy Havana Juicy. I tak tahu dia punya flavor apa rasa, but let's give it a try. Dia punya caffeine ada 200 mg. Macam ada rasa lime sikit, lebih sour. Biasa macam nak describe dia rasa masam. Dia okey lah. I rasa untuk I punya taste, I bagi dia punya flavour lah, I rasa a number 6 over 10. Who are you and not the one in your way? And then I think about myself and I stayed. Now kita move to the second floor. Dekat second floor ni, bahagian untuk leg, chest, back, mesin-mesin yang kebabung gitu. Semua dekat floor ni. I'm a pretty boss with almost your brain waves. I'm a freak in the sheets, but I got clothes. I'ma grab an ass if you want it. Alright, so our first exercise for today is kita akan buat bench press, okay? So ni I tak buat, tak lagi lah dia punya weight. Kita buat as warm up je dulu. Jom! Best you ever had, give it to you, man. Alright, so for the first set kita pakai 5 kg dulu sebelah-sebelah. So inilah kejadian dia kalau dalam bertawakal. Ya Allah. Saya nak Alright, so kita dah finish dengan kita punya first exercise tadi. Now kita move to the next exercise, second exercise kita, which is bench press. Track machine kita, nama dia ialah dual tower. Macam playground sikit lah, nampak? Dia bergerak. Maaf je kita jakun sikit lah kan. Susah je pun machine macam ni. So dia adjustable lah, macam kalau boring-boring tu boleh lah main kejap kan. Tunggu dia ke depan, ke belakang. So tu orang cakap, gym ni playground untuk orang-orang dewasa, untuk orang dah tua. Quiet with a big mouth, listen for the doubt, then call it. Make you out for what you say to me. Look at every single date. If you got what I need, then oh, I'll take you on like a big deal. Legs you can unfeel, key in ignition. Just keep. I tahu ini dalam masa sehari kita memang I rasa everyone is busy. Dan lagi bila dah kerja penat kan, I faham je kadang tak ada masa kita nak buat exercise. Tapi at least lah kalau boleh you cuba. I rasa kalau kat rumah tu you betul busy sangat, you boleh try dalam 10 minutes. 10 minutes tu you boleh buat je jumping jack ke, squat jump ke. Kalau you tak ada equipment kat rumah, buat exercise yang without equipment. Benda ni nak tak nak je. So I rasa sangat rugi. Tuhan tu dah bagi kita 24 hours per daily. Tapi kita tak selitkan dalam sejam, tak pun 30 minutes, 10 minutes just untuk exercise for your own body juga. Kalau rasa malas ke, buang rasa malas tu.
Okay, so yang tadi tu I lupa nak explain lagi. Actually, sini. Dah ada setting lagi satu tau. This one untuk you settingkan kedudukan you punya seat ni. You nak macam mana, ikut kesesuaian you. So, tapi make sure kaki letak kat bawah untuk kita tahan kaki. Sebab dia tersentak sikit. Benda ni you kena tolak dia ke dalam. Nampak? So, dia boleh ke depan. And then, dia boleh tolak sampai ke belakang macam. Okay? After that, macam biasalah. Benda ni you kena unlock tau. You kena tolak dia ke atas and then unlock. Dia punya parah sampai this level. Sampai sini. Then, teruskanlah korang punya aktiviti. Kita dah last set. Mari. Last station untuk kita punya exercise chest hari ni. Kita buat fly sikit lah. Tapi hari ni kita kena turun ke bawah. So kalau korang gym kat sini, kena rajin lah naik turun. Korang kalau pergi gym, bukan bawa badan je. Ni common sense ni tolonglah bawa sekali New York and your LA come together, feel the shock waves. Buat yang tak tahu tu, this is we call aspect fly punya machine. I tunjukkan dia cara-cara nak guna dia. First, korang duduk dulu. Ni kalau pendek tinggi, korang setting lah dia punya kursi. So kalau macam hitornya tak berapa nak tinggi kan. Yang ni korang boleh tarik tau. Sini, I tunjuk. Okay, this one dia boleh bawa ke belakang. Dia ada 3 level. Dia sampai belakang ni. Ikut korang punya kesesuaian. Next exercise kita, saya cakap tadi kita buat chest dengan tricep. So now kita nak setting kita punya bar up here. Jengket sikit lah sebabnya kitanya pendek. Aduh. Good thing about this machine is that dia ada padding. More support lah badan kita kan. So kita boleh bersandar. Just use like that. Very easy. We have finished dengan kita punya workout session for today. It's really good after it's been a while kita tak panaskan badan macam ni. So selesai sudah exercise saya hari ni untuk chest dan tricep. Untuk next video, maybe korang boleh suggest, boleh komen dekat bawah kalau nak kita orang share ni workout tutorial ke anything suggestion yang korang nak, kita orang akan cuba follow. Jangan lupa subscribe kita punya YouTube channel Aesthetic Club TV dan juga follow all of our social media dekat TikTok, Instagram. Okay, that's the end of our video today. Thank you for watching. I will see you in the next video. Bye.